saya ingin bertanya juga kepada Menteri Dalam Negeri, apakah Standard Operating Procedure atau SOP apabila satu-satu jabatan kerajaan, jabatan penguatkuasaan kerajaan, khususnya di bawah Kementerian Dalam Negeri, mengadakan latihan dan juga apa-apa exercise bagi satu-satu badan. Sebagai contohnya, kalau sekiranya agensi itu mempunyai pasukan komando, bagaimana SOP untuk mengadakan latihannya? Saya ingin menarik perhatian Dewan Undian ini berhubung dengan satu jabatan di bawah JPM, iaitu APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Pada 29 hari bulan 9 tahun 2025, satu kejadian telah berlaku di daerah Marang, Kuala Terengganu. Secara spesifiknya Kampung Rusila, Marang, Kuala Terengganu. Pada kira-kira jam 10 pagi, satu kumpulan orang, sekitar 10 hingga 15 orang, dalam 5 kenderaan, telah tiba-tiba dalam keadaan mencurigakan, menyerbu masuk ke dalam masjid Kampung Rusila, Marang. Apabila ditegur oleh orang ramai yang berada di situ, mereka menjawab, kami polis. Masuk dalam masjid pakai kasut, masuk ke kawasan sembahyang perempuan, masuk dalam itu dan mengadakan penggeledahan dan sebagainya, menimbulkan rasa cukup tidak senang di kalangan rakyat yang berada di situ. Apabila dibuat selepas itu, saya ada banyak dokumen dan juga video pun dia diambil daripada CCTV masjid itu. Sekumpulan orang ini dalam keadaan mencurigakan menyerbu masuk dalam masjid ini. Apabila pihak pengurusan masjid membuat report polis di Balai Polis Marang, maka satu agensi kerajaan iaitu APMM telah mengeluarkan ataupun dijumpai satu dokumen daripada APMM ini ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Tajuknya Pemakluman Latihan Pelarian dan Pelolosan SERE, Kursus Asas Komando Star Team Siri 12025, Agensi APMM Malaysia. Disebutkan di sini apa yang berlaku itu adalah latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengurusan masjid. Apa ini? Adakah ini SOP Kementerian Dalam Negeri? Kalau saya kebetulan berada di situ, kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya lesen, I will open fire. Saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa Memali tahun 1985, penyerangan terhadap tempat suci ibadat rakyat? Ini bukan kerana masjid. Kalau ini berlaku dalam satu gereja atau dalam satu tempel pun, kami menentang perkara itu berlaku. Apa latihan komando dibuat di tempat ibadat rakyat Malaysia, be it masjid ke tempel ke church, tak boleh. Nama lagi APMM, Penguatkuasaan Maritim, apa kecerita pergi buat serbuan dan juga latihan atas darat, buatlah dekat laut. Ini maritim. Ni kita cukup pelik. Benda-benda pelik di bawah Kementerian Dalam Negeri, with due respect. Jadi saya mohon perkara-perkara ini dapat diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kota Baru, sekejap. Penang, sila duduk. Boleh jawab? Boleh sikit-sikit ya? Sila Kota Baru. Okey, Kota Baru, apakah ini perancangan untuk membunuh Presiden PAS yang ada di Masjid Rusila itu? Kita tidak mahu buat andaian lah. Tetapi kenapa Marang? Kenapa Rusila? Kenapa masjid? Ni APMM ni, bukan komando tentera darat. Kita boleh faham sikit. Ni bekas Menteri Dalam Negeri buat ini. Terkejut. Ini saya ada semua dokumen. I am responsible for what I have said in this Dewan. Inilah keadaan. Adakah ini perkara yang nak menakut-nakutkan, menimbulkan fear factor kepada rakyat dalam negara kita ini? This is very unbecoming, Tuan Yang Dipertua. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Ini kita harap mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru.